Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Broken Chain Brotherhood. Hari ni berapa bulan? Hari ni bang, 21 hari bulan 7. Apa aktiviti kita pagi ni? Hari ni kita sarapan di Pangkalan Makam Kota Tinggi Johor. Din, macam Haji memang orang Kota Tinggi Kira saya asalnya Pasir Gudang. Pasal Sindang. Tapi kahwin dengan orang Kota Tinggi. Okay, so Adi tahulah apa keistimewaan makam Kota. Wah, memang kalau datang sini mesti wajib singgah lah, sebab kat sini pelbagai makanan. Nak ikutkan dia setiap hari tu dia akan berselang-seli tau buka. So kalau hari macam kau nak datang nak tengok yang semua kedai ni buka, so kau kena datang Jumaat, Sabtu, Ahad. Pagi lah. So memang macam hari ni tak banyak yang buka dia. Dia bukan dia sebab dia berselang-seli. Ni mungkin hari ni 3 kedai buka. Hari ni contoh hari Selasa kan. Hari Senin 2 kedai buka. Okey, Din, macam abang nampak, selain pada makan-makan yang ada kat sini, kat belakang ni kita ada macam apa tu? Import dah. Ya. Sekarang ni sebab kan kerajaan Johor dah dia nak orang daripada luar ni datang, so dia datang ke Johor, so dia buat macam program visit Johor. Jadi dia adakan sekarang ni kita boleh naik cruise tau Pak. Naik cruise lah, ya, cruise kan. So kat Melaka ada cruise kan? Ya, betul. Okey, so dekat kota ni, dekat mana makam kota ni kan? Makam Kota Tinggi ni. Dia pun ada cruise juga. Berapa bayaran cruise dia? Saya pun tak pasti. Okey, Tapi lebih kurang macam Melaka juga. Lebih kurang macam Melaka lah. Oh, jauh dulu jalan dia. Okey. Itulah guys, itulah kelebihan yang ada dekat mana Din? Dekat Makam Kota Tinggi Johor. Okey Din, ada recommend tak orang datang kat sini? Memang kalau korang nak datang sini memang digalakkan, memang best datang kat Kota Tinggi. Sebab apa? Yang sedia maklum, Kota Tinggi adalah bandar, bukan bandar lah, kira Bandar. kota bersejarah. Kota bersejarah. Kota bersejarah memang kebanyakan kota Sebab banyak sejarah tentang Laksamana Bintang, kan Makam Mahmud Shah, Makam di Julang. Abang pernah dengar? Abang pernah dengar? Abang dulu abang mesti tahu. Memang lah benda tu kan. Memang kat Julang. Betul. Lepas tu Makam Dang Anom, pelbagai lah. Lepas tu ada museum lama, boleh tengok apa sejarah dekat sini ada. Vivo yang kat luar sana, kalau yang ingin join aktiviti Broken Chain Brotherhood, kita boleh show dia orang link kat kita punya channel Ya, betul Bang. Channel apa ni? Channel Broken Chain Brotherhood. Okay, YouTube channel. TikTok pun ada Ya, TikTok pun ada. Kalau nak tengok aktiviti kita Jangan lupa follow dan subscribe ya, Itu paling penting guys. Jangan lupa like juga untuk dapatkan info yang selanjutnya. Okey, itu dia guys. Sedikit penangan dari bersahabat kita Ali Broken Chain Brotherhood. Dia wife dia orang Broken, so dia tahulah terbunyi cerita. Medan Selera Pangkalan Kota. Okey. So kepada yang ingin datang kat sini, nanti saya sharekan lokasi dekat bawah tu, boleh datang. Okey, itulah kata-kata dari saya. Ada kata-kata tadi daripada Adi? Daripada semoga lepas ni kita punya group lebih sukses lah. Ada berbagai aktiviti, orang boleh join dengan punya geng-geng SBK kita lah. Okey guys. Okey guys, itu je. Nantikan video yang seterusnya daripada Broken Chain Brotherhood. Luncur. Ciao. Okey guys, welcome back. Okey, sekarang kita bersama dengan owner Medan Selera Pangkalan Kota ni. Okey bang, sebelum tu kenalkan nama abang siapa bang? Nama saya Muhammad Alif. Muhammad Alif. Okey bang, saya nak tanya, menu apa yang special yang ada kat sini? Menu special kita adalah ayam penyet dengan ayam gepuk. Kalau kawasan ni banyak menu-menu apa ya? Biasanya satu pagi je tu. 8 pagi. Ni lebih kepada 8 pagi. Ikut tengah hari? Tengah hari kita ada main gepuk lagi. Kasih air kawan. Selain itu macam-macam nasi campur pun ada bang. Campur kita sebelah. Okey bang, kepada viewer yang kat kawasan ni, kalau nak datang ke sini, boleh tak bang share location dari kawasan ni? Untuk location boleh search dekat location Pangkalan Kota. Pangkalan Kota. Saya kat Google Okey bang, terima kasih bang. Okey guys, itulah sikit review untuk kita dekat Pangkalan Kota Okey, so tunggu video-video seterusnya daripada Broken Chain Brotherhood. Okey, bye-bye. Broken Chains Brotherhood, putus rantai jiwa merdeka. Dunia mungkin pandang rendah, tapi kami tahu arah. Broken Chains Brotherhood, minyak hitam darah persaudaraan. Selagi roda terus berpusing, selagi itu kami berdiri.
Broken Chains Brotherhood.